Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini yang kita nampak ni ialah log buatan saya dulu yang saya buat penggandaan koloni kelulut. Tapi koloni kelulut tu dah rosak, dan kelulutnya dah tak ada lah. Jadi saya dah buang isi dalam ni. Kemudian saya bercadang hari ni nak guna balik untuk buat penggandaan koloni kelulut yang baru. Jadi sebelum saya guna, saya akan bakar dululah untuk buang kalau ada semut ke hama-hama kat dalam log kelulut ni. Okey, kita nak tengok telur kelulut yang ada kat dalam log ni ataupun dalam toping ni. Sebab hari tu masa saya ambil madu kelulut tu, saya ada nampak macam telur calon ratu. Jadi saya akan cek dululah, tengok. Okey, kalau sesuai kita buat penggandaan koloni, nanti kita akan teruskan. Okey. Ada madu sikit. Jadi saya kena pam madu dululah macam ni. Saya akan pam madu dulu. Okey, saya dah buka sebahagian daripada topping ni. Ni telur kelulut. Yang ni kita jumpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 telur calon ratu kat sini. Jadi kalau ni saya akan pindah buat penggandaan koloni. Tapi saya nak cari dulu telur kelulut yang dah hampir-hampir matang lah. Telur calon ratu dah ada. Telur kelulut yang okey, kat sini. Kat sini ada, tapi ada madu kelulut dekat situ yang saya nak kena sedut dulu. Sebab buka dia pecah kantung kelulut tu. Jadi saya ambil dulu yang dah terpecah tu. Tak nak bagi dia meleleh lah. Saya ambil madu pada kantung yang pecah je. Yang tak pecah saya tak nak usik. Sebab hari ni kita bukan nak ambil madu je. Kita nak buat penggandaan koloni. Okey, dekat sini ada telur yang dekat nak matang. Jadi saya akan ambil yang ni lah nanti untuk buat penggandaan koloni. Okey. Saya akan tutup dulu sekejap. Kemudian saya akan bawa log yang baru tadi ke sini untuk buat penggandaan koloni. Kita ambil telur dulu, telur ratu dulu. Telur dan telur ratu. Ada propolis yang lekat pada telur ni. Jadi saya kena buka dia hati-hati sikit supaya telur ni tak rosak, telur kelulut ni.
Pisau ni saya sapu dengan madu ni supaya masa saya potong propolis dia tak lekat. Okey, yang ini ialah telur keluluk yang dah hampir matang. Ini log yang kita akan buat penggandaan. Jadi saya akan ambil bahagian ni dulu untuk masukkan dalam log ni. Kat sini ada ni telur ratu. Telur calon ratu. Saya akan bahagi daripada dua bahagian lah untuk letak dalam ni. Jadi saya potong kat sini. Saya potong kat sini. Okey, ini saya akan masukkan dalam log yang baru. Sini. Dan ini juga. Ada telur ratu lagi kat sini. Telur calon ratu. Nanti kita akan masukkan dalam tu lah. Okey. Ni lagi satu. Saya ambil dua ni je dulu letak kat dalam ni. Okey. Saya akan ambil ada kantung madu pecah. Saya sedut madu dulu. Okey, kita ambil sikit lah untuk bekalan keluluk nanti. Kita ambil sikit. Okey, kita ambil madu yang ni. Ada sikit madu dalam ni. Kita akan bagi letak kat sini lah supaya nanti ada madu yang boleh digunakan. Okey, dan nektar juga saya akan ambil untuk letak sikit di sana. Itulah saya pilih. Kemudian kita akan ambil ni. Ambil telur ratu. Ni satu. Tadi dia kedudukan dia kena betul lah. Sini satu. Ni lagi. Dua. Ni ada. Tiga. Empat.
6. Kita ambil 7 lah. Ni dia tu. 7. Ada 7. Harap adalah yang akan jadi ratu. Ya. Okey. Saya nak cari nektar yang boleh digunakan. Okey, ni yang saya ambil daripada sini. Saya ambil daripada sini. Saya masukkan sikit kat dalam ni, nak supply dia punya makanan sikit. Okey, kita tutup lah. Dah. Saya rasa dah cukup dah ni. Kalau tengok kat sini ada banyak telur. Telur kelulut kat sini. Jadi kita biar dulu yang tu. Kita tutup untuk kita selesaikan kerja kita buat pengendaan ni. Kita tutup balik. Tutup balik macam asal. Okey, dah tutup. Yang ni juga saya tutup dulu. Tapi saya nak kena cari penutup yang lagi elok lah. Supaya saya nampak kat dalam tu. Okey, plastik ni saya akan gunakan untuk tutup ni. Supaya dia lebih dia melekat. Plastik ni dia semut tu. Saya akan letakkan propolis kat sini. Propolis sikit supaya melekatlah apa nama plastik tu kat sini nanti. Kalau okey. Kita dah dapatkan propolis keliling ni, lubang ni. Kita letakkan plastik. Lekat kuat-kuat supaya semut ke apa ke tak masuk. Tapi plastik ni nanti saya akan ganti boleh lah. Ni plastik yang dah terpakai. Tak nampak dalam ni. Kalau boleh nak plastik yang nampak dalam ni supaya kita dapat tengok perkembangan ratu kelulut tu. Ada ke tak ada ni. Okey, dah siap tu. Kita tutup dengan plastik hitam. Tutup dengan plastik hitam. Kalau boleh kita letak satu kayu yang berat lah kat atas dia. Kalau ada papan yang besar lebar pun lagi cantik. Okey, letak sini. Okey. Sekarang ni saya nak letak lock ni ke sini dan lock ni saya pindah ke tempat lain. Okey. Okey, ni dia lock yang saya dah pindahkan kat sini. Ni saya ambil sikit corong yang tadi tu. Saya letak ke ujung ni. Supaya okey.
Alhamdulillah, selepas 1 hari, tak sampai lagi 24 jam, nampaknya dah ada kelulut yang masuk dan dah ada corong lah. Dah ada corong yang dibuat di depan lock baru ni, dekat tempat masuk lock baru ni. Okey, sekadar itu saja perkongsian saya untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di video tentang kelulut di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.